Selamat datang ke Rimbun Campsite. Campsite. Okey, kami nak sampai sudah di Rimbun Permai. Lagi dalam 7 km. So nikmatilah suasana perjalanan sebelum sampai ke destinasi. Turun, Dek. Oh, you're slow. Slowly. Slowly, Dek. Adik. Wah, cantiknya. Cantik. Cantik tak? Wow. Ya dia ni. Ya dia ni. Haaland. Let's go. So, ini malam pertama kita. Kita akan pergi. Masih pusing. Jangan tersaga. Turun balik. Ni tapak Ato waktu malam. So malam ni hari Jumaat. Belum ada ramai lagi. Satu. Singki memang dekat. Ni view sungai. Tengok. Ini kan dia bersih. Terjaga. Dia ada 4 tangan. Sana tu parking kereta lah. Okay. Ini tempat jualan dia. Ni tempat jual-jual, sewa-sewa. Jangan ikut boleh dong tu lah. Tak boleh lah. Tapi tu asing-asing. Asing lah. Tapi asing-asing kan. Dia punya pintu kena boleh asing kan. Kepala pupas kot. Training tak sama. Training. Lambat. Cepatlah lari. Ya. Kita turunlah untuk review. So ini sambungan air yang dekat atas tadi yang first video. Sini agak dalam dan tenang sikit. Batu tak ada. Dan depan tu baru ada batu lagi balik.
Ini hasil ikan kita bakar dalam masa lebih kurang 20 minit. Betul. Lebih kurang je, mana tahu. Tahu. Tak betul. Ya, nanti bau mulut. Makan. Kedua. Potong telur. Tak beli ni. Yo, ada satu lagi. Yo. Yo. Nah, makan dulu. Oh yo. Jangan dari api gini. Oh tak boleh. Ambil haba dia je. Itu terbakar tu lagi Ah, lembek kau tu. dulu ambil api je terus. Itu engkau aku tak. Aku sanggup kau. Bengkak-bengkak lah. Tunggu dia bengkak-bengkak. Orang tempoh gini. Daripada masa sampai dorang dah siap. Masa kita orang balik dorang tak balik. Dah masa juga akan cat berkabut. Itu yang tak payah pergi tu. Tak lemon. Sejuk gila malam tadi. So guys, ini last video untuk mandi dekat sungai Rimbun. Ramai budak-budak. Cuba kita berangkat kembali ke Reality. mana? Ke rumah. Jangan telan. Itu sakit. Sampai lubang. Betul-betul. Nak cakap apa? Nak CEO. Bakal owner. Lagi ke? Sila datang ke sini ke Nama saya Yusuf. Yusof. Itu sama lah. Patutlah muka pun lebih kurang. Patutlah muka sama. Okay, video satu. Video. Bye. Jumpa lagi. Bilang lagi. Jumpa lagi. Bye. 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 So ni durian kita dapat dari atas kemah ni lah. Pokok sebelah tu je. Dia jatuh-jatuh. Inilah dinamakan Durian runtuh. Ah, Manggis runtuh pun ada juga. Datang. manggis runtuh. Ini durian terus masih. Durian apa tu? Oh, terus masih. Yang bagi ke? Ni mana? So dia punya besar tapak adalah 1.8. Awak cerita pasal tapak pula tadi betul. 1.6. Yalah, 18 darat 16. 1.8 lah. 1.8 dari 1.6 lah. Jangan merosakkan video please. Aduh. Nak juga lawan engineer bercakap. I'm not engineer meh? No? No. Where's your certificate? Kain. Kain lah ketak-ketak habis tu. Guna kain orang abang. Belah dah sampai habis. Kita ada singkir dekat depan ni saja. 2 tapak 1 singkir. Air kita jauh sikit. Mungkin lain kali kita pilih yang Pilih yang mana? Kita pilih yang rimbun. nombor 16. Betul kan? Betul ya? Okay, dah saya nak